Saya nak kongsikan dengan anda satu aplikasi yang mana anda boleh jual dan boleh jana pendapatan 100%. Maknanya kalau anda jual tu semua income hasil jualan tu adalah milik anda sepenuhnya. So aplikasi ini adalah sebuah aplikasi untuk keluarga dan juga game untuk kanak-kanak. Jadi sebelum kita bermula, yang mana belum follow, yang mana belum subscribe saya, jangan lupa tekan button subscribe di bawah dan tekan lonceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Hai, saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ni saya berkongsi dengan anda tentang cara buat duit dan juga bisnes secara online. Kali ini saya akan kongsikan dengan anda satu aplikasi untuk keluarga dan untuk anak-anak belajar bermain game pendidikan dan banyak lagi aktiviti yang anda boleh gunakan dalam aplikasi ini. Selain daripada itu, anda boleh menjana pendapatan dengan menjual aplikasi ini kepada kenalan-kenalan anda ataupun jual secara online. Mudah saja, anda tak perlu nak belajar bina website ke landing page dan sebagainya. Anda hanya masukkan QR code saja dan anda ready to go untuk jana pendapatan. Baik, aplikasi yang saya masukkan nama dia adalah Family. So aplikasi ini dibina untuk membantu ahli keluarga menguruskan keluarga masing-masing. So kita semua tahu yang mana zaman sekarang ni semua orang menggunakan WhatsApp, menggunakan berbagai-bagai aplikasi dalam telefon. Tapi untuk ahli keluarga yang ada anak kecil, yang ada anak yang belum ada nombor telefon, belum ada email, jadi mereka-mereka ni susah kita nak masukkan dalam grup dan susah untuk mereka hubungi kita, chat kita, message kita kan. Ibu bapa ni sebab mereka tidak ada nombor mereka sendiri. Begitu juga mungkin dengan orang-orang tua, atuk nenek kita yang susah nak menguruskan dia orang punya nombor telefon, selalu tak ingat email dan sebagainya. Jadi aplikasi ini dibina untuk membina satu grup chat untuk ahli keluarga yang mana yang perlu register hanya seorang saja. Mungkin anda sebagai bapa ataupun anda sebagai abang ke, kakak ke, isteri ke kan. So anda register aplikasi ini selepas anda dah ada, and then anda boleh create account untuk semua ahli keluarga anda. Okay, create account mereka, tulis nama mereka dan selepas itu anda just berikan nombor PIN sahaja seperti mana anda menggunakan Netflix. Okay, so selepas itu mereka ni anda berikan link and then mereka buka dan mereka boleh masukkan PIN sahaja dan boleh guna, boleh message kita, boleh chatting dengan seluruh ahli keluarga tanpa masalah lagi. Jadi kita dah ada satu grup keluarga yang tidak ada sebarang gangguan malware ke, virus ke, scam ke. Sebab apa? Sebab tidak ada email yang diperlukan, tidak ada nombor telefon yang diperlukan. Ia adalah ruang tertutup untuk chat dengan anak-anak kita, ahli keluarga kita sahaja. Itu yang pertama. Yang seterusnya, dalam aplikasi ini ada berbagai-bagai apps. Untuk mak ada, untuk ayah kita ada, untuk anak-anak kita ada. Dalam aplikasi ini dia ada game pendidikan yang mana anak anda kalau yang dah bersekolah ada game daripada darjah 1 sampai darjah 6. Mereka boleh belajar, mereka boleh klik, dan kalau mereka tidak faham ada AI di situ, mereka boleh klik dan tanya cikgu AI dalam tu. Subjek apa yang mereka tak faham, mereka boleh klik dan mereka boleh bertanya. So manakala budak-budak yang mungkin belum lagi bersekolah ataupun prasekolah, ada game simple untuk mereka, game pendidikan, dan ada juga game hiburan untuk mereka bermain. Selain itu ada juga game untuk anda main berdua, bertiga bersama dengan ahli keluarga. So boleh merapatkan silaturahim lah di antara ahli keluarga, boleh bermain dengan atuk, dengan nenek, adik-beradik semua kan. Ada game macam tu, dan juga ada game berkaitan dengan AI yang mana dia berbentuk macam novel adventure. Novel adventure. So anak kita yang mungkin tak berapa faham bahasa Melayu, tak mungkin faham bahasa Inggeris, so jadi mereka ada novel bahasa yang mereka boleh belajar, mereka boleh bermain sambil membaca, memperkayakan mereka punya bahasa dalam game tersebut. So game itu dia agak berbeza lah daripada setiap orang. Dia punya jalan cerita tu berbeza. Jalan cerita sama tetapi laluan tu berbeza sebab dia akan berinteraksi dengan AI. Dia bukan hanya membaca buku yang dah siap. Tidak. Jadi cerita dia tu berbeza-beza. Alright, so itu game AI. Selain itu untuk suri rumah ataupun untuk wanita, untuk perempuan, ada apps yang mana anda boleh dapatkan AI consultant untuk anda punya image. Nak pakai baju raya macam mana, nak pilih colour apa pun ada juga. Dan untuk atuk nenek ataupun kita yang ada masalah kesihatan, ada AI penasihat kesihatan dalam apps ini. So anda boleh tanya, anda boleh masukkan anda punya detail, contohnya ada penyakit darah tinggi ke, tak sakit jantung ke, kencing manis dan sebagainya. Jadi anda boleh tanya AI saja. Kalau contoh anda pergi gunakan phone anda tu, anda pergi ambil gambar makanan, so anda boleh tanya dia makanan ni berapa kalori, boleh makan ke tak, saya ada bahaya ke tak kan. So senang, anda tak perlu nak tanya doktor ke apa semua, tanya orang, just tanya je dalam AI
nasihat kesihatan dalam apps Family ini. So berbagai-bagai lagi yang ada dalam aplikasi ini, dia sangat-sangat bermanfaat. Dan aplikasi ini sebenarnya dia bukanlah percuma, dia berbayar. Harga dia hanya RM39 sahaja ketika video ini dibuat. Selepas itu anda upgrade menjadi reseller dengan harga RM28. So total lebih kurang RM67 sahaja, anda dah boleh menjual apps ini kepada orang ramai. Apa yang anda nak kena buat setelah menjadi reseller? Simple saja. Anda buka pada bahagian apps, di situ ada bahagian reseller. So anda pergi pada bahagian bawah tu ada tempat untuk anda masukkan QR code. Okey, masukkan QR code anda, sama ada akaun personal anda atau akaun bank, mungkin company perniagaan anda, masukkan di situ. And then anda dah ada list, di atas tu dah ada list landing page yang anda boleh promote dan anda boleh jual. So harga RM39. Jadi bila anda jual, anda akan dapat 100% hasil jualan tu, RM39 tu yang anda jual, anda akan dapat full. Okay, anda akan dapat semua duit itu, yang mana anda hanya perlu sahkan saja. Bila ada order masuk, anda hanya perlu sahkan tempahan. Very simple. Bila anda jadi reseller ni, anda akan dapat 100 akaun untuk dijual. 1 akaun untuk anda jual, maknanya bukanlah anda boleh jual unlimited, anda boleh jual 100 akaun. So kalau anda letak RM39 satu akaun, okay, satu jualan, maka anda akan, kalau anda jual 100, anda akan dapat RM3,900. Itu kalau anda letak RM39. So kalau anda nak markup, anda nak naikkan harga RM50 ke RM80 ke, terpulang kepada anda, tidak ada sebarang halangan. So anda boleh jual dengan harga yang anda suka. And then anda simpanlah duit itu untuk anda sendiri, dan selepas apps itu berjaya dijual, anda tak perlu nak fikirkan tentang support, anda tak perlu nak fikirkan tentang technical, anda tak perlu fikirkan tentang apa-apa nak mengajar orang ke apa semua, tidak ada. Just biarkan saja mereka menggunakan apps itu, dan kalau ada masalah mereka boleh contact admin untuk uruskan pelanggan-pelanggan tadi. So anda hanya jual saja, simpan duit tu untuk diri anda sendiri. Boleh tengok link pada bahagian dalam video ni, saya ada sediakan, nama dia family.com, ataupun anda boleh pergi pada bahagian saya punya komen di bawah tu ataupun description, ada link di situ, boleh klik dan boleh register Family. So RM39 saja pelaburan anda untuk menggunakan apps ini, dan untuk jadi reseller tambah lagi RM28, dan anda boleh buat duit sehingga RM3,900 dan ke atas. So kalau katakanlah 100 kota tu sudah habis, anda nak tambah lagi, so anda boleh tambah lagi kemudian. So berapa banyak anda nak jual tak ada masalah, cuma anda kena tambah sikit lah. So tak mahal pun, dalam RM50 sahaja untuk tambah lagi 100 akaun. So jom buat duit banyak-banyak dengan aplikasi ini. Anda memberikan orang lain manfaat, dan anda boleh gunakan untuk keluarga anda sendiri, dan anda boleh jana pendapatan daripada produk ini ataupun aplikasi ini. Alright, so itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa klik link yang saya sediakan di bawah, dan jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Jumpa lagi, bye-bye.